Assalamualaikum, selamat datang kepada channel Celeb Gaming. Kali ni kita akan memainkan Carnival of Terror OB ya. Game ni dah lama dan terkenal jugalah untuk para peminat OB dan peminat OB seram. Dan kita akan menamatkan game OB Carnival kali ni. Dan jom, tanpa apa lagi, mula je lah. Okay kawan-kawan, kita nak kena masuk dekat dalam ni. Game ni dah ada beberapa update sikit ya. Dan jom kita teruskan. Ni kenapa warna-warni ni pelik pula. Lompat. By the way, saya ni memang pro OB dari lama. Jadi tinggal senang je. Kita memecahkan rekod. Kita buat our record ya. Kita rekod speed record. Mana tahu boleh selesaikan ni dengan cepat. Tapi ada yang susah bagi saya kat game ni. Yang game kalau kita masuk dekat bulatan kuning tu, kita jadi aduh mati. Tidak. Kok bisa mati sih? Kita terus jadi laju. Dia menurut saya susah. Sebab dia memang menantang lah nak kena lompat-lompat. Lepas tu sambil dengar kelajuan. Aduh mati. Sedap-sedap aku bercerita mati tu. Turn out the light. Apa maksud dia? Apakah maksud dia sangat menyeramkan? Manalah tahu. Anja seleb. Okay. Kita mula dulu kita lompat-lompat pipa ni. Apa gitu tangan-tangan yang menarik. Menarik sekali ya. Sampai dia boleh menarik kita ya. Tidak kena. Dia tidak bisa menghindari daripada saya. Dia tidak bisa boleh mengalahkan Raja Obi. Raja Obi lah sangat. Okay kawan-kawan, jadi kita ni Obi dia nak kena atas tu tak kena. Ni waktu saya kecil saya selalu jatuh tau kalau main Obi dia ada lompat-lompat macam ni. Sebab waktu tu saya lagi tak pandai lagi lah. Ni pakai shortcut ya. Hop. Shortcut. Lompat. Hop. Lah, innalillahi. Ya Allah, nampak dia tak terlalu terliti sangat. Jadi kita ulang balik. Tak boleh mati. Bersabar. Sabar. Nak jatuh. Santai je Santai. Kita santai. Dengan teliti kita santai. Kita terus buka. Cepat. Yup. Kau tidak bisa memontongku kawan. Jadi game ni agak menantang sikit kita naik tangga. Anjay, spek mata saya lah. Ni bahagian yang menyeramkan. Girl, I can hear a clown lagi. Mampus lah. Boom, keluar. Ni kita lari-lari je. Tidak, jangan kejar saya. Jangan kejar saya. Bang. Minta ampun bang. Terdapat. Sekejap, sabar ya. Kretek cuy. Kretek depan clown dia. Ambil kau. Okay dah. Bye. Cagi lagi pula. Tapi tak seram. Lagu dia yang menyeramkan ni. Tapi biasa I'm not scary bro. Is this don't scary. Not scary. Cak. Hampir jatuh. Ni kayu-kayu. Allahu Akbar. Itulah sombong sangat. Tu kan dah mati. Jadi kita lompat belon. Ni belon dia boleh terapung. Boleh angkat berat badan kita. Ni tak silap saya bunyi dia bising. Jadi mohon maaf kalau bunyi dia agak bising. Jadi kita naik. Dah mula dah.
siapa tu? Oh, ni mungkin susah kot. Oh, okay, sabar. Sabar. Tak boleh gelojoh ya kawan-kawan. Kita kalau bermain game ni nak kena menyabar. Tak boleh gelojoh. Kalau gelojoh, innalillahi tanda. Tai lah nak. Innalillahi sudah. Anjay. Cihuy. Bejir. Aku mampu. Jangan dibuat untuk edit ya. Karena itu cuma kebetulan. Jop. Tidak kena. Hampir kena tau. Oh, ni mungkin yang bagi saya susah sebab kita akan jalan laju kat sini. Bukanlah, ni portal lah. Oh, ni dah boleh masuk dah ni. Sap. Lompat. Dah sampai. Alah, ni senang je ni. Ikut. Okay, dah ikut. Sikit. Jangan cukup. Hop. Atas. Ni kecil menyeramkan ni. Hop. Okey, dapat. Yup. Ya ilaha illallah. Great jump skill not. Lompat padu. Tapi skill tak. Skill kita padu. Jangan meremehkan saya, bang. Ni tak boleh naik. Okey, dah tak boleh naik. Dah. Selamat. Selamat. Ngeong. Kenapa Asyik mati kat situ? Tidak. Okey, kawan. Jadi kita nak kena, apa tu namanya? Bersabar ya. Kalau kita tak bersabar, tak ada jalan tujuannya. Jalan tujuannya nanti kita mati kan. Dah mula dah. Okey, dah sampai. This yellow fire will make you run really fast. Boom. Goku. Super Saiyan. Ngeong. Ni pula. Ya. Dah. Selamat kawan. Saya selamatlah kawan-kawan. Tolonglah saya. Ni bagi saya menyeramkan. Sangat menyeramkan. Ngeong. Sampai dah. Yeay. Kita sudah sampai. Mantap. Ni kita akan jadi lompat sangat tinggi. Lompat. Ikutnya suara. Lompat. Kita lompat. Lompat lagi. Tak habisnya. Dah lompat dah ni. Gila dah orang belum macam ni. Lompat terus. Ni atas. By the way, saya dah main dah tadi. Dah tak mati. Yeay. Dah into the abyss. Kau suci. Bukan abyss. Suci. Masuk volcano. Bye-bye. Full house. Full. Tiba-tiba kerasukan Kalinisti ni. Dah kenapa? Tak seram lah muka kau. Jijik aku tengok. Kok malah ngejudge? Resis ya kamu? Enggak. Lompat terus. Daripada laser ungu ke laser pink. Nampak ada karma. Karma is real, bro. Dia dah tadi membesar lalu mengecil. Betul lah. Membesar lalu mengecil. Lalu membingungkan sekali. Susah lah. Aku tak faham. Laser dia makin membesar pula. Macam ni. Awal-awal mati. Itulah. Sangat. Awal-awal mati. Tak, dah lompat. Masalah dah kenapa ni? Sabar. Ngeong. Kenapa tak sorry ya, tak tertekan lompat. Ulang balik. Okey.
Okey. Yes. Dapat pun. Ni cepat. Mode cepat je, jangan lambat. Hup. Sop. Ya. Yup. Ya. Oh, ya. Okey, apa lagi tantangan ni? Oh, ni cepat je lagi. Sorry agak laju kawan-kawan. Kau tidak bisa mengelaiku kawan. Tidak sobat. No. Tidak untuk kali ini. Oh ni dia. Lompat. Okey, ini sabar dulu. Oh ni bakawan. Sabar bang. Sabar bang. Okey, kawan kita dah nak menyampai akhir. Hello. Kita nak naik roller coaster pula. Checkpoint. Oh, nampaknya kita dah menamatkan game ni. Jadi ni ada kita boleh main skateboard. Sabar, kita main skateboard dulu. Oh, dapat skateboard tapi tak boleh main. Ya, bijak. Sangat bijak. Ya. Betul. Saya ada mendengarkan sesuatu bunyi lah. Apa bunyi tu Oh, bunyi dia ialah boleh korang minta tolong like and subscribe. Dan selamat datang ke channel ni. Dan tolong terima kasih yang dah tengok channel ni. Dan thanks for watching yang dah tengok. Bye.